Bayangkan, pada tahun 2009, Tuan ada sekitar lebih RM100,000. Tuan boleh beli 1 kilogram emas. Tapi, cuba tanggal balik dari itu. Dengan nilai duit yang sama, Tuan cuma mampu beli lebih kurang 185 gram emas saja. Dalam tempoh 16 tahun, emas 1 kilogram itu masih sama. Berat tetap 1 kilo, keturunannya pun tetap 99.9. Tapi, nilai duit Tuan, duit yang sama cuma mampu beli kurang dari suku daripada berat emas yang dulu. Itulah uang selalu terlepas tangga. Kuasa beli duit tu semakin lama semakin jatuh. Tetapi, emas tetap kekal bernilai. Mun emas 1 kilogram yang dibeli pada tahun 2009 tu dijual hari tu, Tuan akan dapat sekitar RM500,000 lebih. Selepas tolak, scrap. Bayangkanlah, dari 100 lebih ribu ringgit bertukar menjadi 500 lebih ribu ringgit dalam masa 16 tahun saja. Mun dikira purata keuntungan 46.34% setiap tahun, dari cerita tu ada dua perkara penting yang Tuan mesti tahu. Yang pertama, nilai duit Tuan tu mun disimpan terlalu lama, nilainya makin susun. Walaupun nombor dalam akaun tetap sama. Yang kedua, emas adalah pelindung nilai simpanan yang paling bijak, terutamanya untuk jangka masa panjang. Sebab ialah orang kaya yang bijak kewangan, sidak tu tukar sebahagian simpanan sidak tu ke dalam bentuk emas. Jadi, dapat sesuatu, follow kami untuk perkongsian ilmu emas setiap hari.